Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, hari ini saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu teknik yang sangat penting dalam dunia kewangan sekarang ni. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan perlu mengamalkan teknik cash, strategi cash untuk membuat satu perbelanjaan. Kita menabung dulu mengikut macam teknologi saya, iaitu falsafah yang saya bina dekat China adalah accurate cash flow. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan jangan membuat hutang. It's very simple, tapi kadang-kadang some people tak ada mungkin belum dapat kesedaran. Okey, macam mana saya nak tunjukkan teknik paling penting. Kat dalam Malaysia ni ramai orang buat mistake, tapi saya nak tunjukkan apa mistake yang sebenar dan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengubah mungkin keputusan dan decision tuan-tuan dan puan-puan. Samalah tu, keputusan decision kan. Okey, untuk membuat satu tindakan yang betul bagi untung dan untung. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Nama I am Zakaria bin Ibrahim. Saya chartered accountant ya. Alright, okey. So, dekat sini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, very simple. It's very simple. Katakanlah kat sini orang membeli rumah Katakanlah orang beli rumah zaman sekarang, orang beli rumah berapa? Harga berapa? Katakanlah dia beli rumah sekarang, rumah idaman. Awal-awal for the young generation nak beli rumah sekarang, jangan beli dulu. Simpan duit dulu. Kalau you all baru kerja, jangan beli rumah dulu. Simpan duit dulu. Let's say, katakanlah tuan-tuan dan puan-puan, okay, you all kerja very good lah, as we call it as a government servant. Okay, you all ada kekuatan gaji yang bagus, ataupun dua senario government servant dengan bukan government servant. Government servant biasa dapatkan 4% daripada PPSA, which is very good lah. Katakanlah you nak beli rumah 300,000, let's say lah 400,000 lah. Dan you tengok developer katakan you tarik 30 tahun. Nampak tak? Kat sini saya nak tunjuk, cuba perhati betul-betul harga rumah 400,000. You nampak tak total payment sekarang ni 687,000. Dah almost double kan? Almost double. Tuan-tuan ikat 30 tahun. Ada setengah-setengah developer dia suruh ikat 40 tahun. You nampak tak? Cuba nampak kat sini. I nak tunjukkan kesilapan. Bukan kesilapan. Memang kesilapan pun sebenarnya. I pun dah terbuat silap dulu. Tapi nasib baik I dah recover lah. Okay? I dah recover. I tahu cara nak recover. Sebab masa taman I umur 20 lebih, tak ada orang nak ajar I teknik ni. Jujur saya cakap. Tak ada orang nak ajar teknik ni. Jadi saya tak tahu. Nak beli rumah kena bayar bawah 15 tahun ke bawah. Okay. You nampak tak harga rumah 400,000? You nampak tak total pay? Orang nak ikat 40 tahun. Umur 70. Lepas pencen pun kena bayar rumah. Nampak tak 800,000? Almost double tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kita tak salah. Orang nak beli rumah, saya tak salah. Saya galakkan orang beli rumah. Sama ada nak beli rumah loan ke cash. Tapi teknik yang I gunakan adalah teknik cash. Sekarang ni kalau you nak beli apa-apa, guna teknik cash. Guna teknik cash. Guna teknik accurate cash flow. Cash. Okey, nampak tak 1671.75? Okey, saya nak tunjukkan satu senario Orang tu baru kerja. Katalah umur 25. Boleh tak dia sabar dalam 15 tahun? Dia beli rumah impian dia. Saya nak tunjukkan, tuan-tuan dan puan-puan, jujur saya cakap. Okey, 1671. Okey, you pergi duduk quarters lah. Mungkin tolak 400 lebih, 500 tolak. Tolak 500 bermakna, okey, kita buat calculation. 1671 kita pegang tadi 1671. Katakanlah you duduk quarters, okey. 1671 you tolak quarters 500. Example, you ada 1171. You ada 1171. 1171 kita tengok sekali lagi. 1171. Saya nak cakap, kita kalau nak beli rumah bawah 15 tahun ataupun 15 tahun. Okey. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan 15 tahun darab dengan 12. Orang tu baru kerja umur 25. 15 tahun umur 40. Bila 40, dia boleh capai rumah impian dia dan kau. I nak tunjukkan you macam mana nak buat. Okey. Ini I share lah ilmu bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tak dimakan interest. Okey. I nak tunjukkan you very logic. Okey, 15 kali 12 Okey, 180 kan? Alright, 180.
Alright, 180 bulan You tadi ada 1171 excess, nampak? Okey, 180. Pergi balik dekat financial calculator tadi. Okey. Financial calculator ni pergi kat sini, Okey. Pergi kat sini, pergi kat sebelah dia. Okey. Sebab you duduk quarters RM500. Ini orang yang bijak orang yang bijak. Ini ajar paling bijak dan kaya. Okey. 1171. Okey, tolak 1171. Dulu tak ada orang ajar pada umur 25 tahun orang tak ada ajar benda ni. Okey. Tapi alhamdulillah kawan-kawan banyak kawan-kawan bankers then dia ajar Okey. So kalau you letak dekat unit amanah kat unit amanah paling teruk lah you dah ikat 15 tahun pumpang 12% lah. Katakanlah I nak letak 15% lah. Sebab apa kita zaman sekarang kita ada sama AI, ada macam-macam semua, dan dia akan grow. More than this actually. Tapi I tak nak over promise, 15% je letak. Okay? 180. Tuan-tuan dan puan-puan, umur 25, sekarang umur you 40, you ada dalam bank 793,777. Can you imagine? Bayangkan, you all tak apalah, 500 duduk quarters sampai 15 tahun. Duduk quarters. Pergi duduk quarters. Duduk quarters. Tak dapat quarters, sewa dulu. Kalau katakan si A ni nak kahwin dengan si B, 500, sewa. Harga rumah 1,000. Sewa dulu, tak apa. The rest yang you sanggup keluarkan duit nak beli rumah ni, I nak galakkan you all pergi beli rumah dekat dengan kampung halaman. Pasal apa? Senang nak tengok ibu bapa. Maintain Umur 40, si A ataupun si B ni, dia dah kumpul duit, dia dah ada 793,777 dan dia simpan duit kat unit amanah lah. Dan dia keluarkan pada umur 40, bang, saya dah ada 700. Terima kasih bang kerana bantu saya. Saya nak beli rumah. Dan you pergi beli tanah sama ada you, contohlah you orang Kedah ke, you pergi beli tanah kat Kedah, 1 ekar ataupun 2 ekar. 1 ekar pun dah besar, sebesar padang bola. You nak ubah rumah istana ke, rumah banglo. Okey, tak apalah bang, saya nak beli 1 ekar pasal saya nak buat homestay sekali. Okey, 753,000 ni, perak pun 100,000 dia dah buang, beli tanah 1 ekar. Let's say lah 100,000 lah kat Kedah contoh. Tengoklah kawasan. It depend on you. Kalau you orang Kedah lah. Kalau you orang Johor, Kelantan ke, Terengganu ke, depend pada you. Tapi ni nak ajar teknik, you beli rumah dekat dengan keluarga. Dekat dengan ibu bapa yang paling mustahak. Okay? Ini logik. Tolong fikir logik. Ini you ada 693,000. Come on. Okay, walaupun 15 tahun akan datang, you buat rumah 300,000. Okay, tengah logik ni. Akan datang, okay, you buat rumah 300,000, you dapat 4 bilik, 3 bilik air, ataupun cantik. You beli rumah tak ada hutang. You beli rumah pada harga 15 tahun saja. You ada dapat beli rumah, tanah besar 1 ekar, beli rumah. Ini depend pada you. Tak kisah. You nak beli apa, tapi I nak bagi you duit 793,777 ni. Cara macam gini. Okey, nak tak okey, kita patah balik sebelah tu. Patah balik kat sebelah ni. Okey, nampak tak kat loan ni? Okey. You nampak tak 802,440 kan? You nak ikat 40 tahun kan? 40 tahun tolak 15 berapa? Okey, ini I nak tunjukkan you, this is the real mathematics. The real matematik dulu tak ada orang ajak I tolong. Kenapalah tak ada orang ajak aku masa dulu. Kenapa sekarang nasib baik kawan-kawan banyak bankers kan, dia ajak I. Okey, nampak 40. I nak tunjuk dengan you 40 tolak dengan 15, 25 tahun betul. 25 tahun you darab dengan 12, you ada 300 bulan 300 bulan remember patah balik kat sini. Bulan-bulan you kena bayar berapa? 1671 kan? Okey. 300 bulan darab dengan 1671 berapa? Kawan-kawan, you all dah jimat tax interest 501,300.
501,300. Please. Buka mata. Tolong buka mata, tuan-tuan dan puan. You all dah jimat. You beli rumah 15 tahun. Dengan rumah 1 ekar. Beli rumah berdekat dengan keluarga. Tak kira Kedah ke Kelantan ke Terengganu ke Sabah Sarawak. Whatever, tak kisah. Johor ke Melaka, Negeri Sembilan. Whatever. Bebas. Okay. You beli rumah. Tanah. You bina sendiri rumah. You design you sendiri punya rumah. You nak apa benda rumah. To be honest, kalau 300,000 you dah power dah rumah you. Okay, tak payah nak buat homestay pun tak apa. You ada backup lagi 300 lebih. 300,000 lebih you dapat duit. Ini ada, saya cakap tu terang keputusan. Kalau you buat keputusan macam gini. Nampak tak 501,300,000? You all dah jimat 501,300. 501,300 please. Banyak. Duit 500,000 nak ke setengah juta. Okay, I nak tunjuk dengan you. Apa boleh buat 501,300. Katakanlah gaji you 6,000 atau 7,000 Sekarang ni gaji you 6,000. You rasa bangga, I dapat beli rumah 167. No. You got to trust me. 500 pergi duduk quarters, lagi 171 simpan kat unit amanah. 501,300 you bahagikan dengan berapa? I nak cerita dengan you. You bagi dengan 12. Maaf. 501,300 kan? Okey. Bukan bagi dengan 12. You bahagi dengan gaji you sekarang. Katakanlah gaji you 6,000 lah. Orang baru kerja kan? Baru kerja gaji 6,000. Hebat lah tu bang. 6,000. Okey, baru kerja 6,000 gaji. 5,000 lah. Okey, dah azan lah. Dah azan, kita berhenti dulu, okey? Okey, kita menghormati azan. Okey, tuan-tuan dan puan, bersambung kembali. Okey, apa impak dia? Okey, sekarang ni, you bayangkan, pertama you dapat tax saving 501,300. Bahagian gaji you sekarang ni, katakanlah fresh grad dapat gaji 6,000 kan. Bermakna 83 bulan. 83 bulan you tak payah kerja. Ya? Ya kan? 3 bulan you tak payah kerja. Nampak? Nampak tak? Tax saving. Ini number one. Remember setiap keputusan yang you ambil sekarang ni, you kena fikir secara measurement yang tepat. Matematik you kena tepat. Tak kira lah you ambil admat ke, you buat apa ke, matematik tambahan. Tapi sekarang ni I gabungkan matematik tambahan, admat, AI, pumpang, compounding dan I punya teknologi dan apa yang I belajar selama ni. Alhamdulillah saya dah reka. Kita nak untung, kita buat keputusan yang betul. Nampak tak 83 bulan you punya gaji you dapat jimat tax saving. Dan you beli rumah dalam masa 15 tahun. Ini 501,300 Okey, you dah jimat satu perkara. Jimat tax penting jimat tax satu lagi jimat interest penting Nampak tak? Okey. Nampak tak? This is a real impact. Nak beli rumah bukan main-main bang. Nak beli rumah bukan main-main. Nampak tak satu lagi kelebihan tadi? Kita satu berapa tadi tu? 1171 Sekejap kita tengok balik mana tadi. 1171. Okey. You dapat dua manfaat. Okey. 1171. Okey. Pasal apa you dah decide 500 you nak duduk quarters. Ataupun kalau you kahwin pun 500 campur 500, 1,000 kan. Pergi sewa rumah 1,000. Okey. Isteri pun dapat kaya, you pun dapat kaya. Okay, I nak tunjuk dengan you 1171 You letak dekat unit amanah. Okey. Cari I. Tak kau unit amanah, I bantu you. Kerja I adalah coach untuk membantu anda, coach kewangan yang betul-betul real coach. This is a real coach. 1171. Betul ke aku ni? 1171. Okey. 1171 Okey.
I nak ajar you 1171. Okey. Okey. 15%. 15 tahun you sabar. You bayang 793,777. Okey. This is real 793,777. Pertama you dah jimat tadi 501,300. Lepas umur you 40 you dah merdeka, financial freedom. Sekarang you dapat, seorang lelaki dapat 793,777. You menabung, ingat, ini unit amanah dengan bank, investment bank ada PIDM. Remember, ini Malaysia. So, kena menabung dekat bank. Ini bukan sikit cepat kaya nak. Okay. So, kat sini, you letak kat sini. Wife you pun ada kat sini. You menabung benda sama juga. 793,777. Tengok apa impak dia. 793,777. Katakan suami isteri lah. Okay. You come to me, and then I bantu you. Come on. Ni ada jimat kan? Okay. So kat sini, kita tengok kat sini. Tadi apa? I cakap apa? Abang Zaid cakap apa ni? 793,777. Okay. 793,777. Darab dengan 2, suami isteri. Suami isteri dah jadi jutawan. 1.587554. Umur 40. Umur 40. Katakanlah isteri dah tak nak kerja. Dalam bank dia ada 793 bang. You pun ada 793 bang. Nak beli rumah. Katakan nak beli rumah kat mana? Kat Kedah Cantik beli rumah, beli tanah. Bang, beli rumah pak. Buat homestay sikit contoh. You ada jadi jutawan dah pada umur 40. Daripada 25 sampai 40 you ada jadi jutawan. Satu part. Okay. Hitungan. Ini kalau 15% tau. Average. Tapi actually more than this. Tapi I tak nak overpromise. Okay. And then the next one. 501,300 501,300. You punya interest saving. Darab dengan 2. Come on. You all berdua suami isteri you dah jimat interest expenses you ni 1 juta. Okay, dah azan dah. Okay. Best ke best. Memang best. Jumpa I sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.